terpaku, ku tatap surgaku. Tangismu jujur, kau cukup sempurna. Seperti kini kita berpeluh, kau masih selembut dulu. Jangan kau tunduk, biar zahirmu bisu. Lumrah dunia, kita sama saja. Jangan menangis andai ku pergi, berpautlah dengan pesan. Betul ke ini Rahana anak ibu? Berpeluh, kau masih selembut dulu. Adik. Halo. Adik lo. Syukur Alhamdulillah. Inilah hari paling bahagia buat ibu. Sebab satu-satunya anak perempuan ibu dah balik. Kenapa datang sini? Oh? Ya. Kenapa Long cakap macam tu? Ini kan adik. Orang yang kita tunggu selama ni. Saya datang sini sebab saya rindukan orang kat sini. Kami pun rindukan adik. Dah bertahun lamanya. Allah dah makbulkan doa ibu, sayang. Jangan cepat percaya dengan orang sangat, Bu. Kita bukan yang tahu. Adam? Cuba Adam tengok betul-betul. Ini adik lo. Lagi pun tak ada sebab dia nak bohong kita. Tak apa, Bu. Ibu tak payah salahkan dia sebab mungkin dah lama tak jumpa, jadi dia tak salah kalau ada perasaan ragu-ragu tu. Tapi ibu percaya. Ibu yakin seyakin-yakinnya. Ini anak ibu. As. Mami, kenapa ni? Cemas je. Allah. Adik. Dia dah tak ada dalam bilik dia dah. Berkata Mami cari. Tak ada. Hah? Kenapa tiba-tiba awak datang sini? Ha? Nyamar jadi Rana awak tu. Yang awak tu kenapa tak beritahu saya yang Daddy pecat awak? Jawab soalan saya dulu. Itu bukan tujuan saya. Yang awak tu. Sampai hati kau awak saya macam ni? Saya kecil hati tau. Awak tinggalkan saya macam tu je. Awak, saya ada sebab saya sendiri. Saya tak nak disebabkan saya awak dengan Daddy awak bergaduh. Kan sebab awak pengecut. Takut dengan benda yang tak betul. Awak ni kenapa? Ha? Cakap yang sendiri pun susah nak dengar ke? Suka hati saya lah. Apa yang terjadi antara Daddy dengan saya itu urusan saya. Awak sibuk nak buat keputusan untuk saya. Kenapa? Yang awak datang sini kenapa? Yang awak tipu tu ibu saya tau. Minta maaf, saya tak sengaja. Tapi bukankah selama ni matlamat awak nak tengok ibu awak senyum semula? Bukan dengan cara tu. Awak tak suka ke? Tengok wajah ibu awak tu. Saya tahu, saya ni bukan Rahana sebenar. Rahana plan last minute. Tapi, sekurang-kurangnya kehadiran saya dapat membangkitkan ibu awak semula kan? Adik, masuk. Dekat luar tu kan kepanas. Awak saya masuk dulu. Macam mana tu? Awak ingat, biar pecah di perut. Itu pun kalau awak sayangkan ibu awak. Ya? Macam mana As? Dapat tak? Ada SMS dia. Hopefully dia reply. Ya Allah. Adik tak pernah buat bagi macam ni. Mami, entah-entah adik mengajuk kot. Mengajuk pasal apa pula? Yelah, sebab Daddy pecat Adam. Ya Allah. Mami jangan risau.
As yakin ke mana je adik pergi, mesti bersebab. Lagipun, adik kan pandai jaga diri. Lepas satu-satu masalah yang menimpa adik, Mami takut. Nanti adik tak nak balik rumah. Mami, trust me. Benda ni semua tengah waktu je. Bila semua dah okey nanti, adik mesti balik. So, Daddy dah tahu? Daddy kat JB ada golf tournament. Mami tak bagi tahu dia lagi. Adik kat mana? Don't worry about me. Dari luar tu. Ya. Kang, masuk dalam tu, Kang. Wah. Cantik ni pemandangan ni. Saya tak pernah nampak pemandangan secantik ni kat KL. Kat KL, Wak. Banyak. Tapi, adalah tempat-tempat macam ni. Tapi semua dah kotor lah. Dah rosak. Macam orang kat sana jugalah. Rosak pun rosaklah. Yang penting ada orang kat kampung yang rindukan kita. Orang kampung mana rindukan awak ni? Saya perasannya. Apa pula perasan? Adakah saya cakap awak yang rindukan saya? Awak, kalau Daddy awak tahu yang awak dekat sini dengan saya, ngamuk dia. Tak apa. Tak ada siapa pun tahu alamat awak kat sini. Abang tak tahu? Kenapa awak datang chase saya? Sebab saya tak percayakan kata orang. Saya tahu awak tak buat semua tu. Awak mangsa keadaan je. Mangsa kekerohan hubungan saya dengan daddy saya. Yalah. Dia pun tak pernah nak restu kita ni berkawan kan? Tu alasan dia je. Jadi sekarang ni awak nak buat apa? Sementara hubungan saya dengan daddy saya ni masih panas lagi, saya nak minta izin awak tinggal sini sementara waktu. Boleh saya hiburkan hati ibu awak walaupun seketika? Ini semua salah awak. Tak pernah nak berlembut dengan anak sendiri. Wan Yohanes, yang lari anak awak tahu. Janganlah salahkan saya. Saya salahkan awak sebab sikap awak sendiri. Ego awak sebagai ayah terlalu tinggi. Saya mempertahankan hak saya. Hak? Hak apa? Hak yang menyakitkan hati anak sendiri. Itu bukan hak. Itu diktator. Awak kalau rasa risau, takut dengan kehilangan dia, awak pergi keluar cari dia. Jangan nak bising kat telinga saya ni. Manalah adik ni? Siapa pula ni? Adam.
Adam. Adam Afian. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Adik. Ibu, Ya. adik gembira sangat tengok ibu lebih sihat, selalu senyum. Ibu sihat, ibu gembira sebab anak ibu dah balik. Ibu terasa macam ibu yang paling beruntung dalam dunia ni. Kalau adik tahu ibu sebahagia ni, dah lama dah adik balik. Adik, Puan Fatimah macam mana? Dia tak kisah ke adik balik? Mama okey. Cuma dia sibuk sikit kena uruskan perniagaan Papa. Semenjak Papa meninggal dunia kan. Ibu tutang budi pada dia. Dia jaga adik dengan sempurna sampai adik jadi gadis baik macam ni. Adik jadi baik sebab adik ada bakal keturunan orang baik-baik. Cantiknya tasbih tu. Cantik kan, Bu? Hmm. Ni pemberian seseorang. Seseorang yang istimewa. Kenapa tak bawa jumpa ibu? Kenalkan dengan ibu. InsyaAllah, Bu. Orang kampung ni ke? Tapi ibu bukannya kenal sangat orang kampung ni. Maklumlah, ibu ni selalu sakit. Jadi jarang dapat bergaul dengan orang. Tapi kalau adik dengan dia dah suka sama suka, jangan tunggu lama-lama tau. Ibu restu ke perhubungan kami? Mestilah. Ibu akan restu dunia dan akhirat. Di sampingmu seumur hidupku. Ya, Asfar. Ada kawan Asfar? Boleh. Selalu kembali dia pergi dengan kau setidak-tidaknya di SMS. Mungkin adik perlukan masa kot. Menghilangkan diri penyelesaian pada masalah. Semua orang risau Mami sampai tak tidur. Kalau macam tu, apa kata kalau Daddy buat report polis? Katakan adik hilang. Oh, it's not as simple as that. Tak ada tanda-tanda jenayah terlibat. Lagipun adik dah 21. Kalau Daddy dah kata adik tu dah besar, kenapa Daddy tak lepaskan je dia? That's fine. Kenapa ni? You look so much different. Apa yang tak kenal? Tak ada apa-apa lah, Daddy. Akhir-akhir ni, sibuk sikit dekat office. Maklumlah, staf harapan kita diberhentikan. Kalau Asfar masih marah dengan Daddy dalam soal ini, tolong jangan kaitkan dengan kehilangan adik. Daddy, kehilangan adik ada kena-mengena dengan tindakan Daddy. Daddy sedar tak? Jangan mudah nak salahkan Daddy kerana Daddy tahu kewajaran tindakan Daddy. Selagi Daddy tak berubah, adik takkan pulang. Aisyah, minyak tu dah boleh tambah tu. Along, Aisyah mana pula ni? Ana. Allah, Ana. Tadi Along sebut Aisyah. Memang ibu selalu dengar sangat Along ni selalu sebut Aisyah. Siapa tu? Ana. Silap. Dah lalu jangan rahsia dengan ibu. Cakap je lah. Ibu, agaknya Alung ni betul-betul ada girlfriend kot, Bu. Oi. Cuma malu-malu je nak cakap. Nak malu buat apa? Cakap je lah. Mana tahu boleh juga ibu tahu siapa perempuan tu. Mana ada? Nampaknya tak lama lagi kita akan ada ahli keluarga barulah. Cakap je lah. Yalah. Aisyah tu memang nama buah hati Along. Tapi Along je lah anggap dia buah hati. Tapi tak tahu lah dia anggap Along ni macam mana pula kan. Kau orang panggil apa? Tepuk sebelah tangan pula. Kalau macam tu bagi tahu je terus. Adik! 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 Ya
Jaga. Tak. Tepi. Panas tu. I tahu yang susah hati. Tapi tak perlulah melarut sampai ke majlis tu. Ada cakap dengan you kan? I tak nak pergi, you yang paksa. Itu kan majlis formal, takkan nak pergi sendiri. You tahu kan, semua publisher, author dari seluruh negara attend the occasion. I tak peduli dah semua tu. I nak tahu mana anak I sekarang. Inilah susahnya bercakap dengan orang yang tak boleh pisahkan antara personal dan business. You yang tak tahu nak pisahkan antara dua tu. Kenapa you berhentikan Adam? Ini bukan masalah you. Ini masalah pekerja. You tak tahu. Sebab itulah kita kehilangan anak kita. Then, what do you expect me to do? Report police? Tuan Zaidi, boleh tak you turunkan sikit ego you tu? You tahu tak? Sebab ego you itulah kita kehilangan anak kita. No. Hubungan dia dengan Adam menyebabkan semua ini terjadi. Sebenarnya you takut kan? Dengan adanya Adam di sekitar kita, you akan kehilangan Aswa. Mana adik pergi ni ah? Email tak ada. Status pun tak update. Tak apalah, cuba call. Mana tahu kot dia angkat ke. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Akhirnya dapat cakap dengan adik. Adik kat mana ni? Sihat tak? I'm fine. Don't worry. Adik, boleh tak jangan buat macam ni? Kesianlah sikit dekat mami, dekat daddy tu. Jangan risaukan adik ke? Memanglah, nak lagi mami tu. Tak tidur malam fikir pasal adik. Kesianlah sikit. I'm sorry. Tapi kan, bang, rasa-rasanya itulah perasaan ibu kandung abang selama bertahun-tahun lamanya, kan? Adik cakap apa ni? Abang tak faham. Abang, I'm sure by now you have figured out who's your real family, kan? Abang, ibu kandung abang tu rindukan abang sangat-sangat. Baliklah, abang. Adik, abang bukan tak nak. Tapi abang tak sanggup nak lukakan hati mami, hati daddy. Itu je. Abang, takkanlah abang tak ada perasaan kesian langsung untuk ibu kandung abang tu. Okey, macam ni. Adik balik dulu. Nanti kita bincang. Please, kesian pada mami daddy. Okey. Kalau macam tu, kita buat gini. Abang gantikan tempat adik kat sana. Adik gantikan tempat abang kat sini. Apa maksud adik ni? Bila mata dah melihat keadaannya, baru hati akan terbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai. Awak, hari ini saya bawa bekal untuk awak. Saya masak tau. Ibu mana asal tak ikut? Ibu pergi rumah Mak Tun. Kenapa? Tak suka ke saya hantar bekal? Tak, bukan macam tu. Kenapa saya orang kampung tengok saya tak manis pula. Dah 2 orang dalam kebun pisang tu. Awak, saya tahu orang kampung, kita orang ni adik-beradik lah. Jadi tak ada masalah pun. Lainlah kalau awak tu ada terlebih perasaan buat saya. Perasaannya. Betul kan ni? Bukankah hari tu awak cakap dengan ibu? Awak sebut nama saya kan? Iyalah, awak ingat awak seorang je ke? Kat tempat nama Aisyah ramai lagi. Okey. Awak ingat awak seorang je ke yang ada pilihan hati? Saya pun ada jugalah. Tak apa. Perlu ke saya beritahu awak? Cakap adik-beradik kena nak beritahu. Abang kena tahu juga adik punya pujaan hati siapa. Oh, ya ke abang? Okey, kalau macam tu... Apa? Kita pergi kat pokok tu.
kita ukirkan nama pilihan hati kita. So, Boleh? boleh lah, boleh. Yang jalan esok ni. Tak ada masalah. Ha? Gang? Iyalah, takkan esok. Boleh. Nah, sini. Okey? Ya? Okey, go. Siap. Bolehlah. Siap. Ni sikit. Nama sama. Ejaan pun sama. Tapi mungkin orang lain kot. Ya? Oh, ya? Feel free to read. Ni. Ni. Siapa Ali? Adalah. Sejak Ana balik ni, Nap, Kak Tun tengok muka kamu seri je. Alhamdulillah Kak Tun. Nampaknya dia sayang Kak Nap. Eloklah macam tu. Lagipun Ana tu orangnya cantik, lembut, baik macam kamu juga. Pakallah Kak Tun ni tak ada anak lelaki. Kalau tidak, teringin juga nak berbesan dengan kamu. Bila Rahana dah balik ni Kak Tun, nak tengok pula dah besar panjang. Rasa teringin nak bermenantu. Dia dah ada pilihan hati ke? Rahana tu perangai dia lebih kurang Adam juga. Kuat berahsia. Rahsia tentang apa? Tentang perasaan hati masing-masing. Perasaan antara diorang? Kamu kena hentikan, Nap. Walaupun diorang tu terpisah lama, tapi diorang tu tetap adik-beradik. Kak Tun ni ke situ pula. Tak adalah sampai macam tu. Kamu tu cakap biar orang. Meredap jantung Kak Tun ni. Syaitan ni dia mana kenal hubungan darah keturunan ni. InsyaAllah Kak Tun. Diorang tu tahu halal haram. Cuma nak rasa diorang tu dah ada pilihan sendiri. Saja nak rahsiakan dari Nap. Orang muda, Nap. Selagi tak jadi, takut malu memakan diri. Nak harap macam itulah Kak Tun. Jangan risaulah, Nap. Kalau dah sampai serunya nanti, terimalah kamu dua sekaligus. Macam mana pula dengan anak lelaki kamu yang seorang lagi tu? Tak ada apa-apa berita ke? Itulah perasaan ibu kandung abang selama bertahun-tahun lamanya kan? Abang takkanlah abang tak ada perasaan kesian langsung untuk ibu kandung abang tu. Kalau macam tu, kita buat gini. Abang gantikan tempat adik kat sana. Adik gantikan tempat abang kat sini. Asfar, sanggupkah kau melukakan hati orang telah banyak berjasa pada engkau selama ni? Walaupun mereka sekadar orang tua angkat, tapi mereka telah mencurahkan segala-galanya pada engkau. Ya Allah, apa aku nak buat ni? Aku tak ada kekuatan untuk itu, Ya Allah. Namun engkau teguh menunggu lamunanmu menjadi nyata. Indah sungguh bahasa menyembunyikan perasaanmu yang tersirat dan tersurat. Adam Alfian, bukankah kejelasan itu suatu kenyataan yang menggembirakan? Dalam berusaha membiaskan cahaya cinta ke tempat lain, engkau sebenarnya memancarkan sinar itu pada wajahmu sendiri. Untuk menyayangimu sepenuh hati, mungkinkah kau kan terimaku seadanya? Karena ku belum tahu kau mencintaiku.
Long, kenapa ibu tengok sejak adik balik kat sini, Along macam tak selesa je? Ibu cakap macam tu pula. Yelah, ibu tengok Along ni macam dingin aja dengan adik. Nak dekat takut. Nak tersentuh pun takut. Ana tu pun sama. Kalau Along perasan, dia tak pernah buka tudung dia kan? Walaupun dia ada kat rumah. Alah, Bu, sementara je kot. Along pun kekok juga. Berpisah dengan adik yang lama tak jumpa kan. Daripada umur berapa? Setahun. Alah, setahun ke, 10 tahun ke, 20 tahun ke. Orangnya tetap sama juga. Adik Along. Ya, Along tahu, Bu. Pelan-pelan lah. Along tengah belajar nak terima dia. Bu, jangan risaulah. Jangan pula Along ada perasaan lain pada adik. Bu, fikir tu tak payahlah sampai ke lain. Boleh tak? Yelah, sebenarnya ibu takut kalau anak-anak ibu ni ada simpan rahsia dari ibu. Along, ibu ingat kan? Ibu nak kahwinkan adik. Along tu tengokkanlah kalau ada kawan-kawan Along yang Along perkenan. Suruh dia hantar rombongan masuk Minang. Bu, punya lama berpisah dengan anak, tiba-tiba baru jumpa, nak suruh dia kahwin. Yang kelakar, Bu, nak apa, Bu? Lagipun tu cara lama, apa salahnya ibu tanya dia apa yang dia nak? Bu tanya dia, mana nak tahu dia ada pilihan hati sendiri ke? Janganlah rosakkan hidup orang lain semata-mata urusan diri sendiri, Bu. Hai. Hai. Masih. Sama. Awak? Kenapa awak tak terus terang aja pada ibu tentang perasaan awak tu? Jangan saya ibu dengar. Biarlah. Biar satu dunia ni tahu tentang perasaan awak yang terpendam untuk saya. Kalau saya luar pun bukan. Untuk awak pun yang awak perasan tu kenapa? Mak. Amboi, cepatnya maju. Awak terpaksa kan? Saya tak nak ibu tahu yang awak ni bukan Rayhana. Kan tu lah. Jadi tak boleh beritahu lagi. Tapi satu hari nanti, semuanya akan tersingkap juga kan? Terutama sekali, perasaan cinta awak tu pada saya. Kan? Apa sebenarnya perasaan awak terhadap saya? Saya? Tak terhingga. Awaklah lelaki pertama yang dapat curi hati saya. Betul. Awak pula gadis pertama yang berjaya curi hati saya. Adam Alfian, saya cintakan awak sepenuh hati saya. Along? Along? Bangun. Dah pukul berapa ni? Tak pergi kebun ke? Nah. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Allah Akbar. Bu. Ya. Bu. Ni, ada orang datang, Bu. Siapa? Tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya peguam, Cik. Mewakili anak guam saya. Boleh saya jumpa dengan Puan Zainab binti Muhammad? Saya. Naiklah. Terima kasih. Dah beberapa tahun kami cari Puan Zainab, tapi gagal. Alamat Puan masih lagi di Kampung Tanjung Delima.
Saya dah tinggalkan kampung tu sejak kahwin. Dah berpuluh tahun saya tak balik ke sana. Sebenarnya ada apa, Encik? Cik, sebenarnya macam ni. Kalau Cik datang sini, tujuan ada apa-apa yang nak dituntut ke apa ke, sebenarnya kami sekarang ni pun dah tak ada apa-apa yang boleh dituntut pun. Oh, tidak Cik, jangan salah sangka. Kami datang bawa berita baik. Sebenarnya Cik Razali ni wakil pemaju hartanah. Mereka berminat untuk beli tanah arwah Cik Muhammad, bapa kandung Puan sendiri. Bapa saya memang dah lama meninggal. Tapi saya tak tahu pula yang arwah ni ada tanah. Ini tanah warisan moyang Puan. Sebenarnya tanah tu dah lama terbiar bersama dengan tanah-tanah pewaris milik yang lain. Pihak pemaju ni berminat untuk memajukan kawasan tu untuk menaikkan satu kawasan bandar. Tapi kami gagal untuk menyejak Puan. Pewaris-pewaris yang lain kami telah temui. Cik, maksudnya projek tu tak boleh berjalan lagi dah selagi tak dapat persetujuan daripada ibu saya. Betul. Sebab tanah tu berada di tengah-tengah. So, kita kena menjejaki Puan untuk meneruskan dokumentasinya. Jadi sekarang dah jumpa dengan ibu saya, dia punya tindakan seterusnya apa, Cik? Jikalau Puan setuju, Puan kena datang ke pejabat saya untuk tanda tangan perjanjian jual beli. Kemudian kita boleh bincang tentang perkiraan pampasannya pula. Pampasan tu. Minta maaf, Cik, kalau saya tanya. Nilai pampasan tu berapa, Cik? Mengikut pasaran terkini, Puan Zainab boleh menerima pampasan ratusan ribu ringgit. So, Encik Adam, Puan Zainab, sekarang ni semua telah termaktub dan ianya sah. Tak apa, kalau macam tu kami tunggu keputusan daripada Cik berdua. Jangan risau, pihak kami akan hubungi Encik Adam tidak lama lagi. Cik, kalau tak ada apa-apa kami minta diri dulu. Terima kasih. Sila ni. Terima kasih, ya. Okey. Okey, Encik Adam. Terima kasih. Wah, seronoklah awak. Lepas ni ibu dengan awak dah jadi orang kaya baru. Awak tukar harta saya, awak tukar hak saya pun. Tu hak ibu. Yelah, tapi sekurang-kurangnya awak sebagai anak sulung awak dapatlah bahagian awak kan? Alamak, saya tak peduli lah pasal benda tu semua. Saya boleh hidup tanpa harta. Semua boleh cari. Tapi saya tak boleh hidup tanpa cinta. Apa dia? Awak cakap pasal cinta ke? Awak cakap pasal cinta? Yalah. Yelah, awak kena faham yang cakap dengan saya ni tunggu kayu yang menyawa. Peli dah ni. Kenapa? Awak takut dengan cinta ke? Tak takut. Mungkin tak percaya kot. Kenapa? Sebab jom balik lah. Kau apa ni awak? Jom. Tangan ni. Tak apalah. Awak balik dulu. Saya nak stay sini sekejap. Nanti saya balik, ya? Jom balik sini. Awak baliklah dulu. Lah, kata nak balik. Tak apalah, saya tunggu awak kat sini lah. Awak balik ni balik ya. Ibu? Kenapa ibu masih pakai telekung ibu yang lusuh lagi, Bu? Kan ibu banyak lagi telekung-telekung yang ada. Ibu sayang sangat telekung ni, adik. Sebabnya, kain untuk buat telekung ni, Alung yang belikan. Gaji pertama dia. Waktu umur dia 10 tahun. Tinggi betul nilai memori telekung ni buat ibu, kan?
Ibu hargai setiap pemberian anak-anak ibu. Dek, ibu ingatkan, selepas ibu dapat semua bayaran duit jualan tanah tu, ibu nak bahagikan sama rata pada anak-anak ibu. Tak payahlah, Bu. Ibu simpan je. Adik tak nak. Kenapa pula? Itu hak adik. Sebab adik anak ibu. Itu semua tak penting buat adik. Yang penting, ibu bahagia. Ibu memang bahagia bila adik balik. Tapi ibu tetap nak bagi bahagian adik. Tapi, Bu... Ibu tetap akan bagi. Sebab ibu sayang sangat pada adik. Ibu sayang semua anak ibu. Lumrah dunia, kita sama saja. Oi, orang di sana. Orang di sini nak pergi kedai. Orang di sana nak kira apa-apa ke? Pergi kedai buat apa? Beli barang dah. Takkan berkebun kot. Awak kampung ni jangan selalu berani-berani sangat keluar seorang-seorang lah. Saya kenalah berani. Saya kan tak ada suami. Jangan lama sangat, boleh cepat sikit. Kenapa? Risaulah, bahaya kat luar tu. Ke cemburu? Aku bimbang engkau sebab aku sayangkan kau lah. Kenapa susah sangat nak faham? Dik, minta maaf, Dik. Di saat kau pergi meninggalkanku, hancurnya hati menusuk jiwa. Yang kau beraya tanya pasal budak perempuan tu kenapa? Dah berkenan sangat ke? Semasa saya belayar ni, Kak, tak pernah jumpa kat perempuan macam dia tu. Kenapa awak tak beritahu saya lelaki yang ngorak awak tu, Hamzah? Manalah saya tahu dia tukang awak. Kalau dah semua dah setuju. Saya tak setuju. Kini ku kesepian tanpa dirimu, semakin sayu mengenangkanmu. Ingin ku bentang sejadah cinta untuk selalu dapat mendoakanmu di setiap jejak langkahmu. Semoga kau sejahtera dengan